Ini baru tak scam. Oh, udah letup tepus. Alhamdulillah. Okey dah, alhamdulillah. Memang dia dulu lompat-lompat ni. Okey dah, pasal ni. Alhamdulillah. Macam 3 kilo lah dia kata. Alhamdulillah, saiz. Hehehe. Assalamualaikum. Alright geng, alhamdulillah, syukur petang ni masih diberikan peluang dan juga waktu dan rezeki untuk aku turun casting haruan, untuk aku pergi ke spot haruan, untuk aku cari haruan, untuk aku cari haruan yang untuk aku jual ikan haruan. Apa sekalipun, apa cerita pun, aku ni memang cerita ni haruan je geng, tak ada cerita lain. Kalau ada sesekali tu tak tahulah kalau ada ke tak ada. So cerita aku memang haruan. Petang ni aku casting haruan dekat lubuk sebelah aku ni geng. Alhamdulillah, rezeki aku petang ni agak baik. Setakat ni aku dah ada 3 ekor strike ikan haruan. Strike 3 ekor pun geng, aku dah rasa sangat-sangat seronok dah. Walaupun taklah kata orang saya saiz mega semua, tapi itu cukup dah menjadi rezeki aku. Lepas ni aku nak try cast lagi kat parit yang sama, tempat yang sama. So aku harap ada lagi lah rezeki aku. Kalau tak ada, kita tukar tempat lain. So geng, untuk sahabat-sahabat yang menonton, aku cakap ribuan terima kasih. Yang belum subscribe, aku mau kasih subscribe, kasih support AIC channel. So aku nak sambung casting, aku tak nak cerita banyak lagi. Petang ni sambung casting. Kau tengok dulu strike aku yang pertama sampai ketiga. Kau stay tune geng. Jom sembat. Alright geng. Alhamdulillah, sekian lama aku tak berkunjung ke spot ni. Hari ni aku sampai geng. Jomlah kita mancing, cari arwan guna soft rock caterpillar. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahualam apa kabarnya spot ni, aku pun tak tahulah. Lama dah aku tak datang. Hari ni aku kembali mencari sang haruan. Mari Arwan, mari. Kalau ada kau di situ, peletup kau makanlah umpanku. Amin. Alhamdulillah, strike pertama geng. Akhirnya. Ucuk lah. Alhamdulillah. Orang geng, mantap. Strike pertama aku petang ni geng. Syukur. Dipujuk. Tadi yang kecil makan. Macam babalang ikan ni punya lawa. Orang geng, alhamdulillah strike pertama aku tapau ikan ni. Sebabnya saiz dia sedang lah. Sesedang-sedangnya lah. Okay, alhamdulillah. Alright geng, alhamdulillah berkat kesabaran memujuk haruan dekat lubuk ni. Daripada lorong utama tadi aku masuk, dah tukar dah lorong ketiga yang ada nak kacau yang kecil-kecil geng. Alhamdulillah, akhirnya adalah juga yang saya sedang aku nak tapau. Mantap, masuk juk dah. Kita try lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alamai. Mari haruan, mari, aku tahu kau ada. Tadi kau letup bawah pokok sawit tu, aku baling berkali-kali kau tak nak makan.
Tak apalah, aku anggap bukan rezeki aku ya. Kot-kot yang ada-ada tu janganlah nyombong sangat. Makanlah umpan ni. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Arwan, mari. Kalau engkau ada kat situ, libaslah. Okey dah, alhamdulillah, memang dia ada. Lompat-lompat dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saiz tak besar tapi sedang lah macam yang tadi tu. Alhamdulillah, memang dia ada. Kawan kau, aku bagi kawan. Alhamdulillah. Alright geng. Nampak? Saya sedang matapau. Hitam elok, garang haruannya. Ada warna-warna hijau. Makan pun soft rock hijau. Alhamdulillah. Okay, masuk tapau geng. Strike kedua. Ni kira saya sedang yang menepati piawaian untuk aku tapau. Untuk akulah. Kalau untuk orang lain mungkin dah dikata saiz ni kecil. Tapi pada pendirian masing-masing lah. Makan dalam pula. Kita pakai plier. Meh. Alhamdulillah. Ada rezeki aku. Syukur. Aku dah agak dah dia ada bawah tu. Betul lah. Bukan senang nak makan. Alright, sambung lagi. Petang ni aku gunakan soft rock. Soft rock handmade daripada FG Craft Lure, Caterpillar. Mantap. Aku memang suka soft rock yang handmade daripada FG Craft ni. Memang tersangat suka lah. Lama dah aku pakai soft rock dia. Tak pernah mengecewakan lah bagi aku. Memang bagi aku terbaik lah soft rock dia. Antara yang terbaik. Kalau korang nak support dia, korang boleh tengok link Shopee yang aku ada tagkan dekat bawah video ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey geng, kasar ni. Alhamdulillah. Sangkut tahan ke. Ya Allah. Alhamdulillah. Strike ketiga geng, syukur. Sangkut lumut-lumut lah. Ya Allah. Macam 3 kilo Arwan aku rasa. Alhamdulillah, saiz. Alhamdulillah geng. Tak sia-sia aku teruskan memujuk Arwan kat sini. Rezeki aku geng. Strike ketiga. Mantap. Ini baru tak scam. Dah letup tepus. Alhamdulillah, terima kasih. Alright geng. Terima kasih ya Allah. Strike ketiga hari ni melekat dekat rahang soft rocknya. Mari kita masukkan di dalam jut. Syukur. Alhamdulillah. Lama aku tak ke sini geng. Lama aku tak main Arwan kat sini. Alhamdulillah. Sangkut kat mana pula ni. Okey. Mantap. 3 ekor. Alright geng, aku nak sambung cari strike yang seterusnya. Moga-moga masih ada rezeki aku kat sini. Umpan aku guna petang ni soft rock season ni, soft rock handmade Caterpillar daripada FG Craft Lure. Set aku geng. Lama aku tak cerita pasal set aku ni. Sebab aku gunakan set yang sama je geng. Setiap kali aku casting dan setiap kali aku buat video. Inilah set aku. Yang biru ni Daiwa Coastal. Daiwa Coastal keluaran 2019.
Okay. So rod Abu Garcia stage 2 Escalade rod ni aku cari kat market dah tak ada. Kebanyakan Escalade stage 3 aku tak berapa gemar, tapi aku suka yang stage 2 ni. Puas hati pakai 512 lb 514 lb, puas hati. Yang masuk pump ikan. Aku pakai mainline casking 20 lb. Lepas tu aku pakai leader Bullzen DFC 30 lb. Itu ada set aku yang. So aku nak sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tup. Terus. Allah Allah, lucut. Ya Allah, silap aku, silap geng. Kesilapan besar. Patut aku sembak terus sebab dah shoot. Ya Allah, apa hal mami? Bismillah. Allahu Akbar. Sampai sini aku baling dia makan. Lucut pula. Bukan rezeki lagi geng. Tidak baik kau dah. Oi, tak kena. Tak kena. Ya Allah, ya Tuhanku. Subhanallah. Okey, sahabat. Nampak gayanya geng. Rezeki aku petang ni cukup 3 ekor je. Inilah dia. Inilah dia hasilnya. Tu dia yang aku dapat tadi. Aku nak bergasak tu. Sebenarnya aku kena buli. Apa yang korang tengok tadi, banyak aku terlucut dekat spot yang last. Yang aku lucut tadi tu, dia tak nak makan dah lepas tu. Kemudian yang last yang dia makan tak kena tu, memang bukan rezeki lah geng. So keputusannya aku balik lah. Jadi geng, syukurlah dengan apa yang ada rezeki hari ni. So aku nak balik dulu, aku sambung hari lain. So pada sahabat-sahabat yang menonton, aku cakap ribuan terima kasih. Jangan lupa subscribe. Jumpa lagi di video. Assalamualaikum. Jom sembang.